Ahmad ialah anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. 2 minggu yang lalu, bapanya telah meninggal dunia akibat sakit jantung. Mereka sekeluarga amat sedih dengan pemergian bapa mereka. Tetapi yang lebih merisaukan Ahmad lagi ialah bagaimana harta peninggalan bapa mereka dapat diuruskan dengan baik. Bapa Ahmad meninggalkan harta pusaka seperti rumah, wang dan juga pelaburan tunai dalam Amanah Saham Bumi Putera ASB yang berjumlah RM80,000. Ahmad dimaklumkan proses tuntutannya mungkin mengambil masa 6 hingga 12 bulan sebelum dapat diselesaikan. Dalam masa yang sama, Ahmad mula membayangkan masalah yang akan timbul seperti perebutan harta pusaka dan 1000 macam masalah lain. Aheng ialah seorang peniaga kedai runcit yang berjaya. Untuk memastikan kesinambungan perniagaan dan sumber kewangan tidak terputus, beliau membuat pelaburan tunai dalam Amanah Saham Malaysia ASM yang berjumlah RM110,000. Ketika umur 60 tahun, Aheng jatuh sakit dan beliau menulis wasiat untuk warisnya. Selepas kematian Aheng, warisnya ingin mengeluarkan pelaburan bapa mereka. Walaupun beliau meninggalkan wasiat, warisnya perlu mengeluarkan surat probat untuk mengeluarkan pelaburan berkenaan. Warisnya dimaklumkan, tempoh tuntutan mungkin mengambil masa antara 3 hingga 6 bulan. Keluarga Aheng terkejut dengan makluman berkenaan kerana pada saat ini mereka sangat memerlukan wang. Dua senario ini hanyalah beberapa kisah daripada kerumitan yang sering timbul ketika waris membuat tuntutan harta pusaka. Selain birokrasi dan tempoh masa yang panjang, waris juga berdepan masalah seperti pertelengkahan antara waris, harta dibekukan dan waris berputih mata. Oleh itu, ASNB mengambil inisiatif memperkenalkan hibah amanah dan pengisytiharan amanah. Dalam kedua-dua produk berkenaan, ASNB bertindak sebagai pemegang amanah untuk pelaburan dalam ASNB yang dihibah atau diamanahkan kepada pelabur. Sebagai pemegang amanah, ASNB akan mengurus pelaburan berkenaan ketika pemberi masih hidup dan selepas kematiannya. Selepas pemberi meninggal dunia, ASNB akan memindahkan pelaburan yang dihibah atau diamanahkan kepada penerima atau terus mentadbir berdasarkan surat ikatan amanah. Hibah amanah dan pengisytiharan amanah memudahkan pengurusan harta pusaka kerana bagi orang Islam, selepas dihibahkan, pelaburan berkenaan tidak lagi tertakluk dalam tuntutan faraid. Bagi pelabur bukan Islam, penerima adalah penerima mutlak. Tempoh masa singkat diperlukan untuk menyelesaikan tuntutan. Selain memudahkan pengurusan harta pusaka, hibah amanah dan pengisytiharan amanah mempunyai kelebihan berikut. Diuruskan oleh ASNB. Hibah amanah diuruskan mengikut syariah dan dipantau pensyariah berpengalaman. Hak waris dilindungi berdasarkan konsep amanah. Proses pengagihan harta pusaka unit amanah yang lebih pantas. Pengurusan dan pengagihan aset yang lebih cekap. Mudah diakses. Pelabur boleh mendaftar di mana-mana cawangan ASNB dan cas yuran adalah rendah dan kompetitif. Dengan melanggan kedua-dua produk berkenaan, anda menghadiahkan harta anda sebagai tanda kasih sayang kepada waris yang ada. Supaya selepas anda tiada, pelaburan yang ditinggalkan menjadi hadiah paling berharga. Untuk terma perkhidmatan dan maklumat lanjut, sila layari www.asnb.com.my.